Di pentas Asia Tenggara ni kan, ada dua gergasi metropolitan yang selalu orang banding-bandingkan, Kuala Lumpur dan Jakarta. Satu tu terkenal sebab teratur, satu lagi pula, dengan tenaganya meluap-luap. Tapi kan, persaingan epik ni bakal ditulis semula dan tahun 2026 adalah kuncinya. Jom kita bedah siasat macam mana masa depan dua bandar ni akan jadi sangat berbeza. Okey, tengok ni. Di sebelah kiri, kita ada Kuala Lumpur. Simbol ketenangan, nampak tersusun, terancang. Sebelah kanan pula, Jakarta, pusat tenaga dan kekecauan yang darming. Bertahun-tahun lamanya, mereka ni memang pesaing utama. Tapi, ada satu perubahan besar yang bakal letak mereka di landasan yang memang tak sama langsung. Jadi, persoalannya bukan lagi bandar mana lagi best. Sekarang soalannya, model metropolis masa depan yang mana satu mereka wakili. Kita akan tengok dua visi pembangunan bandar yang sangat berbeza. Okey, jom kita mulakan. Perbezaan pertama yang paling ketara antara KL dan Jakarta adalah saiz. Dan percayalah, ia bukan beza sikit-sikit. Ni betul-betul pertembungan David lawan Goliath. Greater KL atau Lembah Klang, populasi dia sekitar 8 ke 9 juta orang. Memang padat, tak dinafikan, tapi skalanya masih boleh diurus, masih rasa terkawal. Sekarang, kita tengok Jakarta pula. Kawasan metropolitannya, Jabodetabek adalah rumah kepada 30 juta orang. 3 kali ganda lebih. Ini bukan lagi setakat bandar besar. Ini adalah sebuah mega city bertaraf dunia. Sebuah raksasa yang buat mana-mana bandar kat Malaysia nampak kecil dari segi saiz semata-mata. Skala gergasi macam ni, dia datang dengan dua kesan yang ekstrim. Satu, cabaran kesesakan yang kritikal. Tapi di sisi lain, peluang ekonomi yang seolah-olah tak ada had. Tenaga manusianya itulah aset terbesar dan pada masa yang sama, cabaran terbesarnya. Seterusnya, jom kita lihat nadi pergerakan bandar-bandar ni, sistem pengangkutan awam. Dalam pertarungan infrastruktur ni, siapa sebenarnya raja ketersambungan? Dekat sini, kita boleh nampak dua strategi yang berbeza. KL ni kita boleh panggil Raja Integrasi. Dengan KL Central sebagai hub utama, semua laluan bersambung dengan efisien, senang nak tukar-tukar. Jakarta pula, dia raja skala. Kekuatan utamanya ialah Transjakarta, sistem BRT paling panjang di dunia tau, dan disokong pula dengan projek mega macam MRT dan kereta cepat Wush untuk liputan yang sangat luas. Okey, dah cakap pasal infrastruktur, kita beralih pula kepada pengalaman manusia. Macam mana rasa sebenar hidup di dua-dua bandar ni? Ini pertarungan antara ketenangan dan tenaga. Dan visual ni dah jelaskan semuanya kan? Kuala Lumpur, ia tawarkan kualiti hidup yang seimbang. Lebih banyak kawasan hijau, lebih bersih dan secara amnya kurang stres. Jakarta pula, dia tawarkan vibe yang memang tiada tandingan. Tenaga bandar ni hidup 24 jam. Budaya lepak, kafe-kafe estetik, hiburan malam, sentiasa meriah. Jadi, inilah trade-off dia. Di KL anda dapat kualiti hidup yang seimbang dengan kos sara hidup yang lebih munasabah. Di Jakarta, tenaga dan peluangnya yang luar biasa tu datang sekali dengan kos hidup yang lebih tinggi dan pasaran kerja yang sangat kompetitif. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian paling penting, plot twist cerita ni. Tahun 2026. Tahun ni akan mentakrifkan semula keseluruhan perbandingan kita. Lepas ni, kita dah tak boleh bandingkan Apple dengan Apple lagi. Pada tahun 2026, status Jakarta secara rasminya berubah. Dengan Ibu Kota Pentadbiran Indonesia berpindah ke Nusantara, Jakarta kini dikenali sebagai Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. KL pula, KL kekal dengan peranannya macam biasa sebagai pusat pentadbiran dan politik Malaysia. Nak senang faham, bayangkan macam ni, Washington DC lawan New York City. Kuala Lumpur sekarang mengambil peranan macam DC, pusat pentadbiran dan politik negara. Sementara tu, Jakarta bila dah bebas dari tanggungjawab pentadbiran, dia boleh fokus 100% untuk jadi macam New York versi Asia Tenggara, sebuah hub kewangan dan perniagaan global yang lebih agresif dan fokus pada ekonomi. Jadi, apa kesimpulannya? Senang cerita, KL dan Jakarta dah tak bersaing untuk merebut gelaran yang sama lagi. Mereka sekarang menawarkan dua model kejayaan bandar yang sangat berbeza. Ini gambaran yang paling tepat. Model A, Kuala Lumpur, sebuah bandaraya pentadbiran yang efisien dan selesa. Pilihan terbaik untuk mereka yang cari kestabilan. Model B,
Jakarta, sebuah megacity ekonomi yang lasak dan bertenaga tinggi. Pilihan untuk mereka yang kejar peluang tanpa had. Okey, jom kita buat rumusan pantas. Populasi, KL yang lebih kecil lawan gergasi Jakarta. Pengangkutan, integrasi KL lawan skala besar Jakarta. Peranan utama, KL sebagai pusat pentadbiran, Jakarta pula hub perniagaan global. Dan akhir sekali, gaya hidup, ketenangan seimbang di KL lawan tenaga estetik di Jakarta, masing-masing dengan cabaran tersendiri. Jadi, persoalan terakhir ini untuk anda. Adakah anda lebih memilih kestabilan dan kualiti hidup seimbang yang KL tawarkan, ataupun anda lebih tertarik dengan peluang tanpa had dan tenaga luar biasa yang ada di Jakarta? Dua visi, dua masa depan. Yang mana satu pilihan anda?